ساعة الوداع الدنيا فان وسوف يودع إن العمل سيرى يوم الجزاء تلي القرآن وصوته دق الأذان والدموع سالت على الأخدان جزع القلب وضعفت أبدا واكتشف الحجاب للأعيان أستودعكم أيها الأحباء وفراقنا إلى يوم الجزاء ولسنا بالسواء يوم الوفاء نحن خاسرون أو الأعزاء الكسب والتقوى زادونا ورجعنا إلى الله سعداء ومقبولين متنا وكنا مكفونا بيضاء مضطجعا في اللحد فرادا راجيا للبنين والأزواج حبا ممكن من الثواب مرسلا والجسد مدوح في اللحد ضيق بدأ السؤال عن الحياة القلب أسير والندم حابطة رم الجسد فأصبح حطما وعن كل شيء منعزل سوى الذكرى منبسط ترافقنا دموع ودعاء لن نرجع وأبقى ارتحال أستودعكم أيها الأحباء وفراقنا إلى يوم الجزاء ولسنا بالسواء يوم الوفاء نحن خاسرون أو الأعزاء وعن كل شيء منعزل سوى الذكرى منبسط ترافقنا دموع ودعاء لن نرجع وأبقى ارتحال الكسب والتقوى زادونا ورجعنا إلى الله سعداء Seorang anak tempatan berjaya mencipta kaedah terbaru mempelajari bahasa Arab iaitu kaedah Bestari Al-Kausar. Kaedah itu membolehkan seseorang yang tiada pengetahuan dalam bahasa Arab menguasainya dengan berkesan dalam tempoh 6 bulan menerusi teknik kemahiran serta ingatan sebutan bunyi atau fonik. Pengasas kaedah Al-Kausar Abdullah Tohirin, graduan Universiti Al-Azhar serta Universiti Teknologi Malaysia UTM menghasilkannya sejak 9 tahun lalu. Pengalaman saya sendiri tu saya gunakan ya, dan saya dapat memahami bagaimana orang yang tidak tahu langsung membaca. Sebab saya juga berasal daripada tidak tahu membaca dan menulis jawi. Jadi apa yang saya telah lalui itu saya terapkan di dalam buku ini. Abdullah berkata teknik berkenaan adalah gabungan sistem pengajian pondok dan moden mengandungi 3 peringkat pengajian. Pelajar perlu menghadiri kursus selama 32 jam bagi setiap peringkat pengajian. Beliau yakin kaedah ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap kesukaran menguasai bahasa ilmu itu. Pendarahan je lebih banyak pada latihan, pengulangan. Dengan tu kita tak perlu menyusahkan diri untuk menghafal, mengingat. Jadi apa yang diperlukan kita melalui latihan yang secara pengulangan tu, jadi benda tu akan jadi bertambah lancar. Pasal kita mengaji kan,
Jadi kadang tak faham. Kita baca je kan. Lepas tu nak juga tahu maknanya kan. Kursus serta kaedah berkenaan boleh dipelajari dengan menghubungi nombor yang tertera di kaca TV. Bercakap tentang semalam, saya ada mengeluarkan tentang Pusat Bahasa Arab Bistari Al-Kausar. Dan kalau anda lihat, buku ini adalah panduan ataupun cara mempelajari Bahasa Arab Bistari Al-Kausar dengan cara yang mudah, dengan cara yang lebih cepat lagi. Dan sebenarnya buku ini tidak dijual di pasaran, tapi ini adalah khas untuk pelajar-pelajar yang belajar di IGS yang terletak di College IGS yang terletak di Ceras. Jadi anda boleh saksikan sedutan yang disiarkan sekejap lagi. Mungkin Aman boleh siarkan sekarang. Al-Kausar, laba-laba. Pusat Bahasa Arab Bestari yang beroperasi di bangunan College IGS di Batu Sembilan Ceras menggunakan kaedah dan teknik yang tersendiri dalam pengajaran bahasa Arab. Pemilik pusat ini adalah anak tempatan yang pertama berjaya menghasilkan kaedah pantas bahasa Arab dalam tempoh 6 bulan. Kita baca ya. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Ini pen. Bahasa Arab Bistari Al-Kausar ini dia menyediakan makna dalam tempoh 36 jam. InsyaAllah anda boleh berkomunikasi, boleh membaca rencana Arab tanpa baris, dan anda juga boleh maknanya ke arah memahami isi Al-Quran. Di tempat yang lain selalunya saya tengok kalau komunikasi saja. Kalau ke arah memahami isi Quran, ke arah memahami isi Quran. Tetapi jarang saya dengar di mana pusat latihan bahasa dalam masa yang serentak mereka boleh belajar membaca rencana Arab tanpa baris. Kajian terperinci telah dijalankan oleh mereka bagi memastikan teknik yang diajar mudah dan senang difahami. Jika sebelum ini, ramai yang beranggapan bahawa bahasa Arab adalah satu bahasa yang sukar difahami dan susah untuk dituturkan. Justru, pasangan kepada pemilik pusat latihan ini mengambil satu pendekatan berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh mereka. La'iba la'ibun, nadima nadimun, wadiba wadibun, hasiba hasibun, la'iba la'ibun, nadima nadimun. Jadi saya rasa dan saya optimis bahawa bahasa Arab ini ya, kalau diusahakan dengan bersungguh-sungguh ya, insya-Allah bahasa Arab akan ya menjadi satu bahasa yang penting di dunia Islam. Apatah lagi ya dengan suasana dunia sekarang ini, Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh yang dikunjungi oleh negara-negara Arab, saya yakin bahasa Arab ini ya, akan menarik ya, pelancong-pelancong daripada orang-orang Arab sendiri untuk datang ke negara kita. Bab Al-Kausar adalah satu program yang merangkumi pengajian 3 dalam 1 yang menekankan pada penguasaan Al-Quran, Jawi dan bahasa Arab serentak. Dengan kaedah ini, seseorang akan menguasainya dalam masa yang singkat. Ulangi. Syaribah. Ulangi. Syaribah. Teruskan. Rotibah. Ulangi. Rotibah. Ulangi. Rotibah. Teruskan. Rotibah. Itu. Mana azal itu. Mana tu. Nasara itu. Saya rasa tertarik dengan cara pembelajarannya. Bila saya ikuti, mudah dipahami dan senang menyampaikan kepada orang ramai. Cara ustaz ni mengajar kita, dia mengajar kita dengan perkataan asas dulu, daripada asas kita kembangkan. Jadi itu memudahkan pelajar-pelajar untuk memahami bahasa Arab. Sebab bagi saya bahasa Arab itu penting kerana bila kita sembahyang kita menghadap Allah, kita tak faham apa yang kita baca. Jadi bahasa Arab itu bagi saya memang satu-satu yang saya carilah selama ini. Sistem yang digunakan membolehkan sesiapa sahaja mempelajarinya tanpa mengira usia. Jadi, bagi anda yang berminat, bolehlah menghubungi Pusat Bahasa Arab Bestari. Bahasa Arab ya. Itu dia cara kaedah mempelajari bahasa Arab dengan cara yang lebih efektif, berkesan, cepat. Bukan saja golongan kanak-kanak, malah golongan dewasa pun sama-sama belajar bahasa Arab.